Sebelum Trump melancarkan perang Iran, itu operasi Epic Fury, ramai pemimpin negara-negara teluk berkunjung ke Washington memujuk Trump jangan serang kerana yang menjadi bencananya kami juga akhirnya. Tapi Trump dia tak dengar. Akhirnya Trump lancarkan juga peperangan dan strategi Iran mudah. Bukan saja pengkalan tentera Amerika di negara teluk menjadi sasaran, tetapi kesemua negara teluk itu yang bersekutu dengan Amerika Syarikat menjadi sasaran dan terpaksa menutup lapangan terbang Dubai yang paling sibuk sekali pada ketika ini. Dan akibatnya adalah bila ketegangan, ketakutan ini melanda negara teluk sampai ada friendly fire menembak jatuh F-15 Amerika Syarikat. Bukan sebuah, tapi 3 buah. Itu isunya bila dah dilanda ketakutan, bijak strategi.